ketupat lebaran. Ketupat lebaran bentuk dia macam ni. Kepala dia tajam, tapak dia itu lepeh, dan dia punya bawah ni panjang. So kita ambil daun macam biasa, buang lidi, buang habuk bawah daun. Lepas tu sebab ketupat ni dia punya bentuk lebar, so dia punya ekor kena kasih panjangkan sikit. Balut macam biasa. So yang ni kasih panjangkan sikit, sebab bentuk dia nak lebarkan. So buat seperti biasa, masuk bawah, masuk atas, masuk bawah, masuk atas, masuk bawah, masuk atas, masuk bawah, dan masuk atas. So mesti siapkan basic ketupat macam biasa. So untuk buat ketupat lebaran ni, kita punya cara lebih kurang macam ketupat pasar. Ketupat ni apa? Ketupat sate. Kita masuk ekor yang belah sini satu, dan ekor yang satu lagi ni kita hilangkan dia. Okey, ini ketupat sate. Tapi yang ni kita teruskan ke depan ekor dia satu, dan yang sebelah ni pun kita kedepankan juga. Satu, dua. Lepas tu kita U-turn kan dia. U-turn, kita bucukan, kena buatkan bucu di depan. Bucu dia, tajamkan dia. Ini pun kita U-turn, U-turn, dan masukkan yang terakhir tu, hilang dia. Okey, so dah siap untuk ketupat lebarannya. Dan kita tajamkan dekatkan. So sebab bentuk dia yang ni, kita kasih gunting tajam. Yang ni pun kita kasih gunting. Kita masukkan bawah dia. Yang ni pun kita masukkan bawah dia. Ini kasih tajam. So cap ketupat lebaran, bentuk dia macam ini. Sini bawah dia lepeh, kepala dia tajam. Okey.